Sepanjang pengembaraan kita akan menggunakan banyak peralatan, seperti drone bawah air untuk meneroka kawasan radioaktif dan melihat sendiri apa yang tersembunyi di bawah air. Itu memang luar biasa. Berjalan di kawasan-kawasan itu sangat berbahaya. Ia sedang datang. Raksasa itu sedang datang. Tapi inilah satu-satunya peluang kita untuk mencari satu-satunya tasik radioaktif itu. Hai, halo semua. Halo semua. Nama saya Slav dan sekarang kita berada di kawasan radioaktif yang sangat berbahaya. Setahu saya, terdapat sebuah tasik radioaktif berdekatan di sini. Jadi saya akan bawa magnet gergasi saya untuk memancing dengan magnet di kawasan radioaktif ini. Kita perlu melalui hutan radioaktif ini untuk mencari tasik itu, di mana kita boleh menemui barang yang sangat berbahaya dan radioaktif. Ya Allah, kita jumpa tasik radioaktif itu. Jadi itulah dia, sebuah tasik radioaktif yang benar-benar beracun. Tengoklah betapa hijaunya tasik itu. Saya rasa benda hijau ini adalah radiasi. Ia sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Sebab itulah saya bawa magnet gergasi saya ke sini untuk buat aktiviti memancing dengan magnet supaya saya boleh tahu apa yang tersembunyi di bawah air radioaktif ini. Jadi, mari kita lakukannya sekarang. Buat aktiviti memancing dengan magnet di sini memang sangat berbahaya kawan-kawan. Jadi, tolong langgan dan suka video ini kalau anda nak tengok lebih banyak aktiviti memancing dengan magnet yang luar biasa. Tunggu. Tengok macam mana tali saya tegang dan ia tersangkut. Ia tak bergerak. Magnet saya tersangkut di suatu tempat di bawah benda hijau radioaktif tu. Dan itulah penyelesaiannya. Itu drone bawah air saya. Dan dengan menggunakan benda itu, kita akan tengok di mana magnet saya tersangkut. Mari kita hidupkan enjin sekarang. Dan sekarang kita sudah bersedia untuk menyelam. Jadi sekarang kita boleh lihat air radioaktif berwarna hijau, tapi saya tak nampak apa-apa kerana jarak penglihatan sangat terhad. Jadi sekarang misi saya adalah mengikuti tali merah itu dan lihat apa yang ada di dasar. Jadi mari kita teruskan. Lihat, cuba tengok. Saya nampak sesuatu yang berbentuk segi empat dan berwarna kuning. Apa? Tunggu kawan-kawan, ini sebuah lori. Ini lori kuning radioaktif di bawah air dan magnet saya melekat padanya. Tak boleh percaya kawan-kawan, betul-betul ada lori di bawah air. Jadi, mari kita datang lebih dekat untuk lihat magnet saya. Ya, betul-betul di situ. Itu memang gila kawan-kawan. Kita boleh nampak tanda radioaktif. Jadi kereta ini berbahaya. Tapi kenapa? Kenapa ia berada di bawah air? Ya Allah, itu sebuah helikopter. Saya harap mereka tak nampak kita sebab ini kawasan larangan. Berada di sini memang berbahaya. Dan kalau mereka nampak kita, mereka boleh hantar askar atau orang lain untuk tangkap saya. Jadi mari kita balik ke drone bawah air dan cepatkan sikit. Kawan-kawan, ini memang gila. Itu kereta sebenar. Sebenarnya keadaannya masih okey. Lori ini nampak cantik. Ia tak rosak teruk. Tapi lori ini memang berada di tengah-tengah tasik itu di bawah air. Jadi sekarang kita tahu anggaran lokasi lori itu. Mari kita naikkan drone kita. Tapi untuk keluarkan magnet saya dari air radioaktif itu, saya rasa saya akan panggil pasukan saya. Kita mungkin akan cuba angkat seluruh trek keluar dari air dan lihat bagaimana rupanya depan mata. Itu sebenarnya situasi yang sangat pelik. Kami rasa ini menyeramkan. Penemuan gergasi ini di bawah air. Dan sekarang saya perlukan sebuah kereta lagi untuk keluarkan kereta itu dari air. Sebab itu, saya akan panggil pasukan saya. Hello semua, saya di tasik radioaktif. Boleh dengar saya? Ya, saya dengar. Saya perlukan kamu bawa kereta saya, truk berat saya ke sini dan kita akan keluarkan kereta radioaktif itu dari air. Kamu sudah bersedia untuk itu? Saya rasa saya sudah bersedia, okey? Okey, saya hantar koordinat saya kepada kamu. Jadi sekarang kita hanya perlu tunggu pasukan saya.
Hai semua, hai Slav. Jadi, mari saya akan tunjukkan sesuatu kepada kamu. Jadi, kamu kena berhati-hati di sini. Kamu nampak benda hijau atas air tu? Itu adalah radiasi. Jadi, berhati-hati sangat dengan itu. Kamu nampak? Magnet saya tersekat dan sekarang ia melekat pada kereta dan kita kena tarik keluar guna trek. Okey, jalan. Jalan, tapi hati-hati sangat. Truk tu berat dan ia di bawah air. Okey? Okey, ia bergerak. Ya Allah. Kita terpaksa bagi tayar berpusing kuat sebab lori ni berat dan masih di bawah air. Ayuh, teruskan. Hei, ia keluar dari air. Ayuh, tengok. Saya boleh nampak bumbung kuning tu. Ia bergerak. Jalan. Keluarkan lori tu. Ayuh. Ya Allah, dah hilang. Kita berjaya. Kita dah keluarkan seluruh lori dari air. Wah, tak boleh percaya. Kawan-kawan, tengok. Ini lori radioaktif sebenar yang kita nampak tadi di bawah air. Air masih keluar dari lori ini. Kenapa? Ia memang berada betul-betul di bawah air ini. Kenapa ia berada di dasar tasik radioaktif? Ya Allah, sekarang ini memang sangat berbahaya dan gila. Lihat betapa teruknya kita merosakkan tanah dengan tayar-tayar ini. Ya Allah, ini memang gila. Kita dapat lori radioaktif yang luar biasa ini hanya menggunakan magnet. Tanda-tanda radiasi ini ada di mana-mana. Jadi sebenarnya berada di sini sangat berbahaya. Tengok saja benda tu. Ini memang gila. Ya Allah. Mari kita buka dan tengok kabin ni. Jom tengok apa yang ada di dalamnya. Tersekat. Ya, ia dah berada di bawah air. Jadi, tak boleh. Tersekat. Ia rosak. Memang sah. Ia dah lama berada di bawah air. Tapi tengok, ada beberapa dokumen dan macam-macam barang di dalam. Saya betul-betul perlu masuk ke dalam. Ya Allah. Tapi pemegangnya dah rosak. Macam mana kita nak buat tu? Ayo, baiklah. Mari kita buat macam tu. Baiklah. Ya. Sekarang ia boleh dibuka. Wah, ya. Tengok enjinnya memang terbuka di sini. Dan kita ada beberapa dokumen pelik berwarna hijau yang nampak macam radioaktif di merata-rata tempat. Ya Allah, macam mana kalau lori ini sepatutnya digunakan di kilang radioaktif atau sesuatu macam tu? Ini memang pelik. Tengok apa yang kita ada di sini. Amaran ekstrim, reaktor nirip snob. Ya, tengok. Ia ada tulis sesuatu tentang reaktor radioaktif. Ia sangat berbahaya. Ya Allah, tengok. Apa tu? Newton Snork? Ini sejenis raksasa ke apa? Ia kata makhluk tu tertarik dengan radiasi. Tapi aku tak peduli tentang tu. Kita ada sesuatu di sini. Tengok. Hei, tengok. Di dalam kita ada sesuatu macam palang besi, macam jaring besi yang menahan sesuatu di situ. Mungkin ia ada kaitan dengan raksasa itu. Mari kita buka dan tengok. Yang ini senang dibuka. Wah. Ya Allah, ini memang tak boleh dipercayai. Ada banyak tanda radiasi. Jom kita masuk. Wah, okey kawan-kawan. Tengok, mari datang sini. Tapi hati-hati, ada banyak dokumen basah di sini. Merata-rata. Ada benda radioaktif di sini. Macam balang. Dan wow, ini counter Geiger. Saya tak pasti sama ada ia masih berfungsi sebab ia memang betul-betul dilitupi air. Jadi mungkin dah rosak sekarang. Ya Allah, tapi semua barang ni memang barang radioaktif sebenar. Jom, mari kita masuk. Tengok, banyak pakaian di sini. Macam suit biohazard atau sesuatu macam tu. Tapi apa tu? Ya Allah, tengok. Tertulis reaktor. Adakah ini reaktor kuasa mudah alih yang sebenar dan berfungsi? Reaktor nuklear. Ya Allah, kita ada benda kuasa reaktor di sini.
Mari kita pusingkan dan lihat bagaimana ia berfungsi. Okey. Mari. Yah, cuma sedikit. Bunyi pelik. Mari tambah sedikit lagi. Wah. Hebat! Apa yang akan berlaku jika kita tambah kuasa maksimum? Tunggu. Bunyi apa tu? Amaran. Reaktor terlalu panas. Sila keluar. Elio, kita matikan ia. Sila keluar. Amaran. Cepatlah, matikan ini. Wah. Apa tadi tu? Ya Allah, kau nampak tak tadi? Itu reaktor kuasa sebenar. Reaktor nuklear, reaktor radioaktif di dalam lori itu. Mungkin lori ini terlalu radioaktif. Mungkin ia sangat berbahaya. Sebab itu ia diletakkan di bawah air. Mari kita tengok apa lagi yang kita ada di sini. Kita ada banyak kabel radioaktif berwarna kuning di sini. Beberapa balang logam dan rantai itu. Tunggu. Adakah itu seorang manusia? Ya Allah, apa? Apa ni? Ia masih hidup ke? Ya Allah, tengok dia. Ya Allah. Tunggu. Ia macam bergerak. Apa yang sedang berlaku, kawan-kawan? Adakah ia bergerak atau ia macam bergerak? Ya Allah, ini sangat menakutkan. Benda ini berada di bawah air. Mungkin ia dirantai. Dirantai dengan rantai berkarat ini dan ia diletakkan di bawah air atas sebab tertentu. Supaya ia kekal di situ kerana ia sangat berbahaya. Ya Allah, tapi harapnya makhluk ini tak bergerak. Raksasa radioaktif ini sebenarnya nampak seperti yang kita lihat dalam dokumen pada permulaan pengembaraan kita. Ini pelik, tapi saya rasa kita kena selamatkan lori ini. Kita kena hubungi polis atau sesuatu. Tolong beritahu saya apa yang awak akan buat. Tulis komen anda kerana sekarang ini saya tak pasti sama ada makhluk ini masih hidup atau jika ia benar-benar berbahaya. Okey, buat masa sekarang saya rasa kita perlu buka tong radioaktif itu dan kemudian kita perlu beredar dari sini. Saya tak pasti ia tak nampak hidup tapi tetap rasa sangat menyeramkan. Untuk buktikan semuanya, saya akan bawa benda itu bersama saya, okey? Tapi, mari kita buka tong besar itu. Mari kita letakkan makhluk itu ke tepi. Nampaknya ia tak hidup. Mari kita tengok apa yang ada dalam tong ini. Sebab saya nampak sesuatu yang hijau dan pelik dalam lubang-lubang itu. Ya Allah. Ya Allah. Ia sedang naik. Ya Allah. Ia bergerak. Ia hidup. Tidak. Ya Allah. Tidak. Harap-harap ia gila. Ya Allah, mari kita pergi. Mari sini bro. Mari kita pergi. Buka pintu. Mari tinggalkan kawasan ini. Cepat. Cepat, jauhkan diri. Cepat, keluar. Ya Allah, tengok. Ia masih di situ. Ya Allah, ia cuba patahkan rantai itu. Makhluk ini cuba patahkan rantai itu. Tidak. Cepat. Okey, masuk dalam kereta. Hey, Tim. Kita kena pergi sekarang. Ada raksasa. Jom. Tidak. Enjin rosak. Apa? Enjin dah rosak. Lori itu terlalu berat dan sekarang dah rosak. Tapi ada raksasa. Cuba baiki lori tu. Cuba baiki lori itu sekarang. Tunggu, apa? Tak. Ia dah bebas. Tidak, tunggu. Tidak. Raksasa itu ada di sana. Mari lari. Ya Allah, ia sedang mengejar saya. Ya Allah. Ia betul-betul di sana. Ia datang. Cepat, kita perlu bersembunyi dalam hutan. Masuk ke dalam hutan sekarang. Cepat, pegang. Mari sini kawan. Ya Allah, ia masih di sana. Dia sedang ikut kita. Aku boleh nampak dia. Ya Allah, aku harap dia tak jumpa kita. Mari kita bersembunyi.
Kita perlu bersembunyi. Juru kamera. Makhluk ini, raksasa radioaktif ini sedang mencari kita. Kurang, dia nampak sangat menakutkan. Aku takut sangat dengan dia. Ya Allah, tidak. Dia sedang mencari kita korang. Ya Allah, juru kamera. Hey, juru kamera. Kau ingat tak dokumen yang kita jumpa pada awal tadi? Kita jumpa dokumen yang tunjukkan dia, makhluk tu. Aku rasa lori tu diletakkan di bawah air sebab bia. Misi tu adalah untuk menenggelamkan dia dengan apa cara sekalipun. Dan setahu aku, makhluk ni tertarik dengan radiasi. Jadi sekarang, kita cuma ada satu peluang. Dia akan jumpa kita bila-bila masa saja. Tapi, aku ada benda ni. Kau ingat balang ni? Kita boleh cuba buka balang ni dan kalau betul-betul radioaktif, ya Allah, ia boleh menarik perhatian raksasa tu. Baiklah, mari kita cuba sekarang. Ya. Ya, apa tu? Ya. Bagus, itu peluang kita. Mari, turun, mari. Hei, kawan-kawan, kembali turun. Hei, pasukan saya. Jadi, mungkin kita boleh hubungi seseorang. Hello? Hello, pasukan saya. Boleh dengar saya? Tidak. Radio tidak berfungsi. Hei, pasukan saya. Adakah kamu sudah baiki lori itu? Tidak. Tiada siapa yang menjawab. Baiklah. Tidak, ia masih rosak. Ia masih tak boleh dihidupkan atau dipandu. Tapi apa yang kita nak buat? Tidak. Ia datang. Ya Allah, ia sangat dekat. Juru kamera, aku ada rancangan. Kau ingat reaktor yang kita nampak di dalam tadi? Dan kau ingat tak makhluk ni tertarik dengan radiasi? Kalau kita panaskan reaktor tu sampai terlalu panas, ia akan meletup. Mari kita harap yang terbaik dan cuba lakukan ini. Ia sangat kuat sampai penggera berbunyi. Jadi benda ni nak meletup. Jom, keluar. Sekarang. Cepat, ia datang. Raksasa tu datang. Mari kita sembunyi kat sana. Cepat, juru kamera. Jom. Raksasa tu, tidak. Ia datang ke sini. Tidak, ia berhenti. Ia sedang mencari. Ya Tuhan, mari kita harap ia akan rasa radiasi itu. Ya, ia rasa. Ya, ia rasa. Dan penggerah sudah berbunyi. Ya Tuhan, makhluk itu. Makhluk di dalam truk. Ya Tuhan. Itu hebat. Jadi, ini peluang kita untuk lari. Truk radioaktif ini akan meletup pada bila-bila masa. Tidak. Oh. Ya Allah, ini memang gila. Lori ini meletup begitu saja. Ada letupan besar daripada kereta radioaktif itu. Itu memang gila, kawan-kawan. Itu sangat ekstrim dan sangat berbahaya. Kepala saya sakit. Ayo, kita masih perlu tinggalkan kawasan ini sekarang. Juru kamera, ayo. Tasik radioaktif ini mengandungi banyak rahsia. Dan sangat berbahaya untuk berada di sini. Tetapi jika anda mahu mendapatkan lebih banyak rahsia radioaktif Chernobyl dalam pengembaraan saya yang akan datang, jangan lupa tekan suka pada video ini, tekan butang langgan. Saya benar-benar mempunyai impian untuk mencapai 5 juta pelanggan secepat mungkin. Ini adalah impian terbaik saya. Jadi, sila tekan suka dan langgan. Nama saya Slef. Terima kasih kerana menonton. Ya Allah, pengembaraan baru sahaja bermula.